warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua, sehat? Terima kasih kerana klik video kecil item. Jangan lupa like, comment, subscribe. Baru hege dan si anak pui belalang kau. Dan si Mat Dati ni sakit weh. Dia terlalu rindukan si Dia terlalu rindukan si Armin sampai dia meracau. Dalam tidur pun Armin. So si Hana pergilah ke sana. Saya harap kalau dia dah sedar nanti, dia dah bangun, dah okey. Saya haraplah dia dah mula terima si Hana. Kalau bahawasanya si Hana ni okey, yang tak okey tu Susi Kak Ju tu. Yang mulu puaka. Masa si Hana pergi rumah Mak Datin tu. So dia datanglah. Tiba-tiba dia datang. Lepas tu dibawa Raikal pergi ke taman untuk bermain lah. Okey, dalam ni si Raikal ni dah mula jadi bijak lah. Sebelum ni kan ikut je cakap abah dia. Dia main bola. So dia suruhlah kejar. Dia kan semput. Dia tak boleh berlari-lari sejuk-sejuk. Dia tak boleh. Jadi bila si Sakon suruh kejar bola tu, dia tak mau. Dia kata tak boleh. Sebab Raikal tak boleh penat. Nanti kalau penat, nanti Raikal lelah. Okey, kalau macam tu dia okey lah. Jom kita pergi makan aiskrim. Tak boleh juga sebab nanti Raikal lelah. Mama dah Raikal tak mau bagi Mama stres. Sekarang ni dia tengah stres memikirkan Papa Armin. Didengar je Papa Armin punyalah marah si Sakwan. Marah dia tahu. Hei, dia cakap. Papa, ini cakap ini abahmu. Satu je. Bukan si Armin. Dia marah. Macam nak pelempang si Raikal sampai si Raikal menangis. Mengajar punya bapa macam tu, sayang konon nak rujuk. Tak boleh hidup tanpa Raikal. Tak boleh hidup tanpa si Hana. Tapi perangai minta pelempang woi. Asyik pula datang nenek dia dihalau si Sakwan. Aku tak mau pergi dari sini. Panggil setaman ni. Ambil kau belasang kau. Tahu takut. So larilah dengan perasaan ini kecewa. Jadi bila dia dah macam mana ni, dia punya anak pun dah menjauh, nak dapatkan si Hana lagi lah susah. So ni minta pendapat si Abang Saleh tak guna dia. Mulalah plan jahat mereka. Apa dia? Dia culik si Raikal tau. Dia pergi sekolah si Raikal. Lepas tu dia ambil si Raikal. Kononnya mama dia dengan nenek dia ada di rumah tengah memasak untuk si Raikal. Si Raikal ni pun ialah budak-budak. Bila dengar nenek, mama dia di rumah abah dia. So dia mungkin rasa macam mungkin dorang nak bersama semula ke ataupun macam mana. So dia pun apa lagi? Ikutlah. Bila si Raikal, si Hana cari-cari si Raikal. Dia tak jumpa-jumpa. Dia dah punya kalang kabut mana si Raikal pergi. Rupa-rupanya dia pergi ke depan rumah si Armin tau. Dia pergi ke depan rumah Papa Armin dia. Lepas tu berdoa cakap macam ya Allah bagilah Papa Armin balik. Macam ni. Si Hana pun dah sedih. Lepas tu di situ lah baru si Hana cakap. Dia pun sebenarnya rindu sangat dengan Papa Armin dia. Dia nak bagi tahu perasaan dia yang sebenarnya. Itulah masa dia ada. Itulah. Sekarang bila dah tak ada. Dan last episode semalam. Si Armin. Dinampakkan lah. Cuma tak nampak sangat lah muka. Cuma nampak luka-luka. Nampak tangan. Nampak apa nama tu yang pakai kerja tu. So itu si Armin lah. Hidup lagi si Armin. Bersambung. So guys. Itu saja untuk episode 25. 25 malam tadi. Dia tak berapa lagi sangat. Mungkin dalam episode 26, 27 baru si Hana tu yang ada trailer yang kena lempang kenapa dengan si Sakwan tak guna tu. Wish. Okay, so jumpa besok guys. Malam nanti episode 26. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, subscribe.